Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni vlog kita, aku nak try pakai benda ni. Kita nak try pakai benda ni lah. Kita tengok macam mana gaya dia. Aku pun tak tahulah elok ke tidak ke. Tengoklah macam mana dia pergi kan. Ni panggil apa Neck Neck apa tah. Tapi itulah, buat video-video pendek je hari ni. Kita nak try benda ni. So nanti future kalau aku ada benda yang kita nak record ataupun kita ada idea benda lain kita nak buat, senang lah. So let's go. Tak tahulah boleh nampak luar ke tidak. Kita try lah tengok macam mana kan. Lupa seat belt belum pakai. So kita try lah tengok macam mana. Kebetulan pula ada benda nak kena buat, jadi jom kita. Aku tak tahulah macam mana rupa video ni kan, sebab aku pun tak boleh nak nampak. Barulah aku faham macam mana susahnya benda ni. Bilik security semakin besar. First pit stop. Jom kita. Habis nampak kereta aku. Ni tempat recycle. Jadi baju-baju bukan recycle apa? Recycle lah kot. Itu dia. Let's go. Kita teruskan perjalanan. Next station. Kita nak pergi JNT sekejap. Tak tahu lah dia sengit ke dia tak sengit ke. Harapnya okey lah kot Bagus juga ini untuk kita ride motor kan.
kita nak pergi hantar ni. Ini dia. Jom. Kita pergi JNT, tapi aku tak tahu dalam ni boleh record ke tak. Jadi selamat, aku tak nak record lah. Ni satu kalau kau guna kalau kau pergi mana-mana, download ni Flexi Parking ni. Benda ni bagus tau, dia detect kau kat mana. So majority tempat yang ada dekat Shah Alam lah, KL apa semua, dia cover lah. So kau boleh pakai ni. Bagus, nampak lah. So macam itulah. Jom next destination. Next destination. Aku tak tahu lah korang nampak apa. Aku try sikit. Baru nampak perjalanan tu kan. Jom next destination. Kita bukan nak pergi McD nampak bunga api. Lah driving sesuai ke tidak sebab aku tak nampak. Waktu record ni aku tak nampak. Tapi aku rasa kalau naik motor pakai ni sangat best kot untuk korang nak mana-mana yang nak buat vlog, pergi ride, solo ride ke apa ride ke. Aku rasa ni best lah kalau guna motor lah. Banyak pula keretanya. Sikit tambahan. Aku tak faham kenapa orang kawasan-kawasan macam gini, kawasan perumahan, walaupun dia 2 lane apa semua kan, orang mesti nak kena bawa kereta laju-laju, mesti nak kena bawa motor laju-laju. Semalam dekat situ, dekat area depan rumah aku tu ada satu accident. Teruk juga. Yang tu garanti kalau accident teruk macam itu mesti laju. Jadi bila kau kurang laju dekat kawasan perumahan ni kan, kau kurang laju 60 ke 70 ke, janganlah pasal 100. Aku rasa 60 dah memadai lah. Tapi tengok kalau dekat highway kau nak laju, ikut kau lah. Itu antara kau dengan pihak berkuasa lah. Aduh. Sebab aku memang tak bawa kereta laju.
sampah-sampah kering. Kotak lah apalah. Ha? Sampah-sampah rumah. Botol-botol lah. Baik. Tarik balik. Lagi sampah. Jadi ni set kita semula. Besi kertas kotak. Settle. Mari kita. Tu dia. Satu hari ni lah. Kita dah settle semua. Dekat apa? Kita semula ni. So nak raya ni aku macam ramai juga orang yang pergi kita semula lah. So macam baju-baju tadi, macam kalau kau tengok yang tong hijau tu kan, tong hijau tu memang ada untuk baju-baju lama apa semua. So nanti diorang akan pergi macam sedekah tempat-tempat yang betul lah, macam itu. So itulah, hari ni aku rasa macam teruja juga pakai benda ni. Aku tak pernah pakai kan. So harapnya, tapi aku rasa dia lebih pada macam kalau aku pergi hiking sesuai pakai. Kalau aku pergi kalau aku ride motor mungkin sesuai. Kereta ni mungkin tak sesuai lah. Kereta mungkin sebab dia tak tinggi kan. Dia nampak apa, steering. Dah lah, steering kereta aku buruk. Tapi apa pun, itu sajalah untuk hari ni dalam vlog kita. Vlog aku dan vlog. So hari ni kita try pakai benda ni lah. Kita jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.